Beberapa hari lepas tu, Nisa telefon. Dia mulakan topik tu dengan ayat, "Adik tahu kakak tak percaya dengan hantu, tapi," kata Nisa, "malam dia tidur dekat rumah Aida tu, dia terdengar bunyi bising sangat." Nisa ingatkan Aida dengan suami dia bergaduh. Tapi bila Nisa bangun, bunyi tu terus senyap. Nisa perhati sekeliling. Tak ada orang pun. Masa dia nak tidur balik, tingkap dekat ruang tamu tu terbuka sendiri. Tingkap tu kan ada tiga. Tiga-tiga tingkap tu terbuka secara berselang-seli. Tingkap satu terbuka, tingkap dua dan tiga tertutup. Bila tingkap dua terbuka, tingkap nombor satu dengan tiga tertutup. Kemudian Nisa terdengar bunyi tapak kaki datangnya dari arah tingkap-tingkap tu. Tapi tak ada orang. Bunyi tapak kaki tu menuju ke arah dia. Nisa tengok dengan mata kepala dia sendiri. Kesan sofa dan selimut dipijak orang halimunan. Kemudian orang tu melompat dari katil dan terus berjalan menuju ke ruang dapur. Nisa punyalah takut. Dia terus bangun dan berlari menuju ke pintu utama. Dan malam tu Nisa duduk sorang-sorang dekat serambi rumah Aida tu. Tapi yang peliknya, Nisa cakap masa dia duduk dekat luar rumah tu, dia langsung tak rasa takut. Rasa lagi selamat adalah. Pagi tu barulah Nisa masuk rumah balik. Lepas tu buat-buat baru bangun tidur bila Aida dah bangun. "Adik tahu kakak tak percaya benda macam ni, tapi adik minta maaf. Adik tak nak pergi rumah kakak lagi."